Kenapa ada orang yang kulit eczema dia gatal ataupun flare, bila sapu krim, dia takkan reda, dia takkan lega. Secara mudahlah saya boleh share, gatal eczema ni sebenarnya dia ada gatal luar dan gatal dalam. Gatal luar ni biasanya bila kulit kita terdedah kepada benda-benda ataupun material yang boleh memberikan reaksi alergi kepada kulit eczema tu. Contohlah kena habuk ke, kena sabun basuh pinggan ke, sabun basuh baju, kadang-kadang sabun mandi. Benda-benda tu sebenarnya ada bahan-bahan yang boleh memberikan reaksi alergi, boleh mengeringkan kulit dan memedihkan kulit. So itu adalah faktor luaran. Biasanya kalau kita sapu krim, kita sapu pelembap, dia boleh lega lah. Tapi ada satu gatal ni dia daripada dalam. Daripada dalam ni disebabkan apa? Badan kita sendiri yang tengah radang masa tu, badan kita sendiri dia punya saraf tengah sensitif dan sedang trigger. Sistem imun kita tengah trigger, tengah high alert. Biasanya time tu lah histamin akan naik dan benda-benda gatal daripada dalam ni biasanya kalau kita sapu krim, dia susah sikit nak lega kulit tu. Eczema punya gatal ni dia lebih intens biasanya berbanding dengan psoriasis dan juga gatal-gatal lain. Dia gatal dalam. Apa yang saya cadangkan adalah sebagai first aid kit, pakailah Eczema Lab Gentle Scratcher. Eczema Lab Gentle Scratcher ni dia boleh disejukkan dalam peti. Itu yang penting. Walaupun kita garu dekat luar, tapi disebabkan dia sejuk, dia mampu meredakan, melegakan, mengurangkan sensitiviti saraf bawah kulit tu. Sebab dia sejuk sampai ke dalam, kurangkan sensitiviti saraf kulit, dia akan mengurangkan radang, dia akan bagi signal dekat otak kita supaya bila kita garu, eczema yang tengah flare, yang tengah gatal tu, dia boleh jadi lega. Benda ni juga boleh digunakan sekali bersama-sama dengan krim. Jadi letak krim dekat sini, garu sahaja secara lembut. InsyaAllah dia tetap sedap tapi tak luka, tak berparut, dan yang paling penting gatal tu boleh lega.